Wow, okay, sekejap Dreamy Angel Glam. I boleh jadi Angel kan? I macam mesti suami I suka I jadi Angel. Nat Zainal, salah seorang artis yang dia memang dah tahu look apa dia nak, apa yang dia suka, apa yang dia tak suka, semua dia dah tahu. So tak semua makeup artist senang nak kerja dengan Nat Zainal tau. Dan betul lah apa nak cakap, dia tak berkarya sangat. Sebab dia muka dia dah terletak kan. So dia takut orang makeup dia jadi bukan-bukan. So macam biasa, dah prep kulit apa semua, lockkan dengan moisturizer. Okay? Kadang-kadang ramai lagi confused. Waktu bila nak pakai serum, waktu bila nak pakai moisturizer. Sebenarnya pakai semua jenis serum, lepas tu korang gunakan moisturizer tu untuk lock semua skincare yang korang letak dekat muka. Saya sangat impressed dengan kulit Nat Zainal sekarang lawa gila kulit dia sekarang. Glowing, mudah nak makeup. Tapi hari ni saya gunakan foundation botol pendek sebab saya nak buat full coverage dekat muka Nat. Saya nak ubah kulit dia. Dab-dabkan concealer tu. Lepas concealer, kita gunakan blusher tanam supaya blusher korang daripada pagi sampai ke malam akan stay macam tu lah dia. Step kali ni pelik sikit. Saya akan gunakan pula blusher powder untuk buat sedikit lah, orang kata dari dalam nanti korang akan nampak ada pinkish, sweet-sweet kat dalam tu. Kata angel kan, dia kira macam muka tu bersih macam baby lah, senang kata. Lepas tu set lah dengan loose powder. Okay, and then saya akan gunakan loose powder tadi. Kita akan letak di bahagian bawah mata supaya eyeshadow ke apa yang kita nak buat dia tak terus jatuh dekat pipi. Lagi-lagi kepada korang yang baru nak jinak-jinak makeup kan, letak loose powder dulu tau, supaya eyeshadow kalau jatuh kat pipi tu tak adalah nanti bila korang swipe nanti dia melekat kat pipi. Untuk eyeshadow saya gunakan Peach Fantasy. Okay, so dia adalah colour-colour yang nampaknya tidak terlalu garang, sweet-sweet tapi tidaklah terlalu pink-pink, faham tak? Dan tak pernah lagi saya makeup Nat Zainal, saya buat agar besar kat bawah mata tu, dan saya tarik ke bawah sikit mata tu supaya nampak mata Nat lebih layu-layu, nampak manja-manja, cute-cute. Untuk bulu mata saya pakaikan Nat Zainal Code 09. Dia sedikit dramatik tapi tidaklah terlalu, orang cakap terlalu bold, yang terlalu heavy. Saya potongkan pendek-pendek dan saya sambung-sambung. Gunakan pula Locket Eyebrow Glue. Okay, korang just tarik-tarikkan kening Nat Zainal ni sebenarnya susah nak buat tau, sebab tulang kening Nat agak tinggi. Jadi saya nak cuba luruskan kening tu supaya tak nampak macam wajah Nat yang selalu. Bibir tak boleh kalah. Saya nak ubah bentuk bibir Nat Zainal supaya nampak lebih seksi. Dia kena pandai main gradient, and kena pandai main tone, and pandai main shadow, barulah korang boleh dapatkan efek macam ni. Okay, blend dia, korang besar-besarkan sikit, and then korang layerkan pula dengan ini dia lip filler yang kita panggilkan Code Caramel. Dia bagi ilusi bengkak bibir dan seksi. Okay, ready? 1, 2, 3. Wait, awak. Okay, mana pemanis air tadi tu? Wow, cantik. I tak pernah makeup macam ni. I tak pernah makeup yang orang kata betul-betul bereksperimen dengan makeup. Soalnya I play safe kan. Tapi kalau dengan Datuk Alha, I berani bagi dekat dia je. Dia je yang boleh buat lain dekat muka I. Orang lain tak boleh. I suka. Kalau I nak lagi look yang lain dan yang lain, I akan minta Datuk Alha buat sini. First time tak letak glitter-glitter kat mata ni. Kalau sebelum ni ada makeup artist letak, memang I tak bagi dan tak panggil dia dah. Tapi rupa-rupa cantik ya. Makin besar mata aku. I paling suka ialah I punya bibir nampak besar.